Okay guys, so rambut dah serabai sikit. Biasalah, baru habis ujian. Okay guys, so ni lah kancil aku. Luaran ni nampak simple je. Okay, so ini ialah bahagian tepi. Bahagian tepi saiz skirt ni adalah saiz skirt kancil petak. Yang sebelum ni kereta asal ni adalah Saloma lah. Kancil Saloma. Aku tukarkan dia pergi ke kancil lompat. Untuk wiper aku dah tukar. Aku dah tukar chrome dah. Aku pun dah lupa dah dekat mana aku beli ni. Okey sahabat, so kita pergi dekat bahagian dalam pula. Jom. Okey guys, so ni lah bahagian dalam dia. Nampak. So ini door trim ni aku dah tukar. Sebelum ni dia macam jenis yang papan, tapi aku tukar pergi ke kancil bulat. Okey guys, so kita pergi dekat bahagian engine pula. So ni lah bahagian engine dia. Nampak. So engine ni kancil auto pada awal kan, tapi aku dah tukar lah. Dah tukar pergi L9 lah. Dah tukar pergi L9. So dekat sini tak ada banyak sangat jajang. Engine pun aku belum cuci. Berapa kali nak cuci, tak cuci. Ni pun musim-musim hujan dah ni. Okay. So yang ni aku pasang ni oil catch tank dekat sini. Benda biasa-biasa je lah. Ni lah water spatting. So kipas aku dah upgrade. Motor dia aku tukar besar. So lain-lain tak ada. Yang ni biasalah. Kalau kita tukar engine turbo ni, ini benda ni wajib lah. Okay guys, so ni lah bahagian belakang. So agak serabut sedikit. Aku tak ni lagi, tak clean kan lagi. So dekat sini aku ada subwoofer. Ini subwoofer pun dah lama. So ni aku beli dekat Shopee je. Ni power amp. So jack ni aku spray sendiri. Tengok. Bateri aku dah setting dekat belakang lah. Bateri. So itulah dia guys. So sedikit review kereta kancil aku. So biasa je, simple je guys. So mana yang melihat video ni, jangan lupa follow. Okay, tanda support. Ciao.